Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam hari ini untuk dapat sama-sama melaksanakan solat jamaah Isyak bersama dan sehinggalah habis selesai tarawih. Mudah-mudahan segala masa yang kita habiskan bersama ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan solat Isyak berjamaah maka baginya pahala ibarat solat separuh malam, dan barang siapa yang solat subuh berjamaah maka baginya pahala seakan-akan solat sepanjang malam. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kini berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang mana dalam konteks suasana masyarakat kita yang selalunya kita ini yang mempunyai keluarga pasti akan menghabiskan lebih sedikit masa dengan keluarga daripada biasa. Kalau mungkin pada bulan-bulan yang lain, ya kan, makannya lain tempat, lain masa dengan lain orang, tapi selalunya bulan Ramadan ini lebih sikitlah waktu bersama sebagai sebuah keluarga untuk kita makan bersama, solat bersama mungkin, dan melakukan aktiviti yang lain bersama. Termasuklah pergi shopping bersama agaknya, ya kan? Sebab tu kalau pergi Angsana aja semua orang Singapura banyak kat sana, ya kan? Separuh Angsana. Jadi muslimin muslimat, bulan ini bulan yang kita mengharapkan kita ini meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan memperkukuh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta pada malam ini untuk bincang tentang ceramah bagaimana ya kan menangani konflik rumah tangga. Macam terkeluar ring pula ustaz ya. Orang Ramadan ni kok cakap pasal rumah tangga konflik pula, ya kan? Sebab konflik rumah tangga itu saudara muslimin muslimat tak berhenti bulan Ramadan. Kalau tidak saya cuti sebulan dekat mahkamah syariah. Ya kan? Sampai petang raya pun ada orang nak cerai juga. Ya kan? Kalau boleh pagi raya, taklah pagi raya orang kita tak. Pagi raya dia tak nak cerai sangat. Dia malam raya mungkin, lepas raya mungkin. Tapi raya dia kata nanti dulu. Ada orang macam tu. Ada orang kata ustaz nanti saya nak postpone saya punya kes boleh tak sampai lepas raya. Pasal nak raya sama dah beli baju sama. Kalau dah nak raya sama-sama teruskan aje lah bersama. Tak payah datang lagi, ya kan? Jadi begitulah. Selalunya, ya kan, sebab itu masalah, cabaran, konflik rumah tangga ini berlaku kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa sahaja. Ya kan? Sama ada kita ini dalam bulan yang mulia, bulan yang biasa, semuanya boleh berlaku konflik tersebut. Dan bahkan konflik krisis rumah tangga ini bukan berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita orang biasa-biasa yang cak ayam macam saya ni je. Tapi dia juga berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ada krisis rumah tangga tak? Nabi pernah tak hampir-hampir nak ceraikan isteri beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah. Kalau nak tengok, kalau nak tahu, baca surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, ya kan, ayat 28. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kamu nakkan kehidupan dunia, kesenangan dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina, maka sinilah, umatti'kunna, akan aku berikan apa yang kamu inginkan daripada kesenangan dan keselesaan dunia ini, tapi wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi aku kemudian akan lepaskan kamu dengan cara yang penuh dengan penghormatan dan kebaikan. Cerita sedikit di belakang ayat ini kenapa turun sedemikian sekali sehingga Nabi boleh kata aku ta'alaina. Allah sendiri kata, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, kalau kamu nak, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, akan aku berikan, tapi kamu akan aku lepaskan dengan cara yang baik. Garang kan? Ya kan? Datang daripada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fikir semula, latar belakang di ayat sebalik ayat ini adalah selepas peperangan Hunain. Selepas peperangan Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam meraih bahagian daripada, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya mereka tak boleh makan zakat. Mereka tidak boleh makan zakat. Yang untuk sekarang ni lainlah, tapi pada waktu itu. Jadi tapi mereka akan dapat bahagian daripada harta rampasan perang. Khumusah 20%, 1/5 daripada harta rampasan perang. Selepas berlaku peperangan Hunain,
Saya tak boleh cerita lah peperangan Hunain ni, panjang cerita. Balik Google lah peperangan Hunain tu apa. Tapi pada waktu peperangan Hunain, Nabi SAW dan para sahabat meraih harta rampasan perang yang banyak. Berarti 20% daripada harta rampasan tu pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan, ya kan, bahawa dalam setengah kitab tafsir, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang minta kepada Nabi, ya Rasulullah, kita ni bukan selalu minta nak rasa senang, ya kan, sebab kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi yang pilih kekayaan. Gunung Uhud pernah tawarkan dirinya nak tukar jadi emas, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Nabi kata tak apa, aku tak nak ni. Nak boleh aje, tapi Gunung Uhud tu bukan jadi emas pun, lagi batu lagi. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran tersebut. Namun demikian, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Saya dah ulang banyak kali, kenapa mereka digelar sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman? Kenapa? Sebab kita atau sesiapa sahaja selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh, dilarang, ini hukum khas, tidak boleh bernikah dengan isteri-isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah mereka dikenali sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibu kita orang-orang yang beriman, sebab kita tak boleh bernikah dengan mereka selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka minta. Ni agak, kalau kita tengok ceritanya macam ringkas sangat, tapi kalau baca balik dalam sikit ceritanya, kerana mereka ni dah selalu sangat, yalah, kehidupannya agak susah, agak payah, mereka pun nak minta segan. Tapi bila dah ada harta nampak banyak, yalah, dia minta lah lebih natural lah, orang manusia kan, minta lebih, bang kasihlah lebih sikit, bulan ni dapat bonus 3 bulan bang, takkanlah tak kasih lebih sikit, ya kan? Abang balik dapat, saya bukan tak tahu, saya tengok surat khabar civil servant dapat berapa bulan, ya kan? Janganlah buat tak tahu pula, ya kan? Buat donor je abang balik. Jangan makan ikan, bila tak ada bonus pun ikan seko, bila ada bonus pun ikan tetap seko juga, ya kan? Tak ada tambah sikit pun, ya kan? Tak ada belanja air lebih sikit ke, tak ada. Pelukik bin bakhil. Jadi isteri, tapi Nabi bukan macam tu. Yang itu kita lah orang biasa. Nabi tak macam tu. Tapi memang Nabi kehidupannya tak nak kekayaan, Nabi tak perlukan keselesaan dunia. Apa yang ada lebih cukup selesa, cukup. Dia simpan apa yang cukup untuk keperluan keluarga asas, alhamdulillah. Jadi mereka minta sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu diriwayatkan, ya kan, Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka nak, cakap dengan mereka, kamu nak, boleh aku berikan, tapi aku kena lepaskan. Sebab kedudukan isteri seorang Nabi itu tidak boleh seperti wanita-wanita lain, tak boleh seperti orang-orang biasa, tak seperti manusia-manusia biasa. Mereka adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selepas itu Nabi kata, ini adalah perintah Allah, kamu pulang, tanya keluarga kamu semua. Tapi dalam ayat yang selepasnya, ayat 29, disebutkan bahawa akan tetapi ada orang-orang yang wanita-wanita yang salihat, yang baik, yang mana, ya kan, seandainya mereka ini memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka bagi mereka pahala yang besar dan agung pada hari kiamat kelak. Dan bila diberikan pilihan demikian, semestinya di antaranya Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, tak perlu lagi kami nak tanya keluarga kami. Sebab Nabi kata, kamu, Allah dah berikan perintah macam ni, kamu tanya keluarga kamu, minta pendapat mereka, kamu nak diceraikan ataupun tidak. Jadi bila itu berlaku, maka Sayyidatuna Aisyah bila dapat ayat seterusnya, Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada apa yang kami nak minta lagi. Apa lagi yang kami perlu minta daripada dunia ini? Sedangkan Allah dah kata kalau kita pilih Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa besarnya di akhirat kelak. Maka kita tak perlu lagi nak fikir, kita pilih kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi abang-abang balik jangan buat macam itu. Itu Nabi saja. Nabi je boleh buat macam tu. Kita jangan balik, awak nak tak? Saya bagi awak duit, awak boleh jalan. Kalau tak, awak ikut saya masuk syurga. Jangan, nanti jadi walid pula. Ya kan? Jangan macam-macam. Singapura ni tak besar, boleh tangkap je ajaran sesat. Ya kan? Jadi,
Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu mereka dikenal sebagai ummahatul mukminin. Mereka pilih Nabi, akhirnya pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan Nabi pun mesti ada krisis rumah tangga. Konflik rumah tangga itu berlaku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya pernah berkata, Nabi kata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu bila kamu marah." Aisyah kata, "Macam mana kamu tahu aku bila marah?" Nabi kata, "Kamu kalau marah, kamu akan berkata demi Tuhan Ibrahim. Kalau kamu kata demi Tuhan Muhammad, maknanya kamu tengah good mood. Kalau kata demi Tuhan Ibrahim, tu ada terpleot lah tu." Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, yang suaminya Nabi pun boleh merajuk isteri. Yang suaminya Nabi, sesempurna manusia pun boleh terpleot juga. Ini kan kita yang biasa-biasa. Jadi biasalah berlaku konflik ya, dalam rumah tangga, berlaku pergaduhan, berlaku kadang-kala pertengkaran dan sebagainya. Dan ini berlaku atas banyak sebab. Ya kan? Tapi daripada pengamatan saya, di mahkamah, sebab kerja saya setiap hari tengok orang cerai. Ya kan? Kalau mak saya tanya, "Pagi ni ada kerja apa? Ceraikan orang ah. Apa lagi kerja?" Ya kan? Daripada pengamatan saya, dia bermula daripada kegagalan berkomunikasi. Kegagalan melahirkan pandangan, berkongsi pandangan, membuka perasaan kepada yang peliknya. Pasangan dia tak boleh nak lahirkan curhat dia. Dia boleh curhat kat satu dunia yang lain, suami dengan isteri tak boleh curhat. Dia boleh curahkan hati dia dekat kawan baik dia, kawan seberang dia, jiran sana, kawan situ. Tapi yang namanya nak curahkan hati perasaannya dengan suami dan isteri itu tak berlaku. Dan itu bukan berlaku hanya sekelip mata, tidak. Itu sebabnya adalah bila suami dan isteri tidak lagi berbicara secara peribadi. Kita sebagai suami dan isteri kadang-kala terlalu sangat kita ni operationalize hidup kita. Pukul 6 bangun, siap, pergi kerja, balik kerja, makan, tidur. Hari 6 hari Minggu, pergi pasar, beli makan, stock up, jaga anak, besarkan anak, hantar anak pergi sekolah. Operationalize. Sampai lupa nak bercinta. Lupa nak berkasih sayang. Dan bila dia dah lupa nak berkasih sayang, itu yang mula cari kasih sayang kat luar rumah. Sebab tertinggi perceraian di Singapura sehingga hari ini adalah kecurangan, infidelity. Tak kiralah yang Muslim ke, yang bukan Muslim ke, infidelity adalah sebab utama perceraian. Dan kecurangan ini, ibu-ibu jangan pula tengok-tengok ni memang ni jantan-jantan ni semua. Bukan. Yang wanita pun sama 2 kali 5 juga sekarang. Wanita juga boleh terlibat dan terbabit curang. Cuma kecurangan wanita ni kadang dia lain sikit daripada kecurangan suami. Suami ni kadang kecurangannya kecurangan fizikal. Kecurangan wanita ni dia kecurangan emosi. Dia dah suka orang ni, suka berbual. Dia tak buat apa-apa sangat. Tapi dia dah mula sampai curahkan hati dia semua dekat seorang lelaki ni. Sampai dia tak ada rasa perlu kepada suami. Sehingga akhirnya dia kata, "Bang, ceraikan saya sudah bang. Sebab abang lagi satu dah tunggu." Itu berlaku. Itu agak biasa. Yang saya lebih bimbangkan sekarang ini, yang saya perasan, yang muda-muda tu biasalah. Yang pengantin-pengantin, saya istilahkan pengantin COVID. Pengantin COVID ni apa? Dia 2-3 tahun lepas, 4 tahun lepas, dia tak ada apa nak buat, dia kahwin lah. Nak jalan tak boleh, nak travel tak boleh, kahwin lah Ustaz. Ramai-ramai kahwin. Lepas tu 2-3 tahun lepas tu dia sadar, alamak sebenarnya tak kenal hati budi lah. Perangai dia tak boleh tahan lah. Semua cerai ramai-ramai pula. Walaupun perceraian jumlahnya dah menurun sedikit, tapi yang saya perasan mula naik sikit adalah perceraian di antara atau di kalangan pasangan-pasangan yang dah umurnya 60 tahun ke atas. Inilah yang dah janggut-janggutnya dah putih-putih, rambutnya dah putih-putih, ya kan? Yang kulitnya pun dah tak tegang-tegang sangat, ya kan? Yang itu yang cerai. Yang datang kadang dah telinga tak dengar. Ya kan? Saya pernah ada orang datang, "Ustaz tak dengar. Macam mana pak cik ni kena tinggal dengan isteri? Lepas ni macam mana nak hidup?" Ya kan? Kadang dah
dah jual rumah, lease buyback scheme. Lease buyback scheme apa lagi nilai dah tak ada. Saya nak perintahkan apa bagi rumah tu? Dah tak ada value dah rumah tu. Kan mana nak tinggal? Ini umur yang 60 tahun ke atas. Saya terus terang saya katakan, saya bimbang. Sebab saya pun dah nak masuk umur macam tu lepas ni. Kalau umur panjang. Jadi untuk yang dah masuk, ya kan, warning dulu. Dan saya perasan sebabnya adalah antara sebab lain adalah kerana kita dah terbiasa bekerja. Dah luar rumah, khususnya kalau dah dekat luar rumah dulu tempat kerjanya dua-dua bos. Yang isteri bos, yang suami bos. Bila dia retire, dua-dua bos dalam satu rumah, tongkang pecah jadi. Yang satu nak bos yang lagi satu, yang satu nak bos yang lagi satu. Jadi gaduh. Ya kan, jadi abang-abang, kalau baru retire atau dah nak retire, rancang-rancang nak buat apa dekat rumah. Jadi tak kacau isteri. Yang isteri pun sama juga. Ya kan? Rancang-rancang nak keluar dengan kawan, pergi masjid, pergi kuliah ke, ya kan? Pergilah mancing ke, mancing ikan bukan mancing orang. Ini jangan salah anggap, pergi pancing orang. Bukan, ustaz suruh pancing, ya, tapi pancing ikan. Tapi pancing ikan ingat balik. Jangan tak balik-balik pula. Pun bahaya juga. Ya kan, mana dah pergi abang ni, dari malam tak balik. Ya kan, keluar, buat aktiviti. Tapi jangan bila duduk di rumah sebab pergeseran berlaku. Bila duduk di rumah selalu berlaku pergeseran dan kalau tidak ada komunikasi yang jelas, dia boleh lagi menjejas. Dan itu sesuatu yang saya nak bawa perhatian bahawa komunikasi ini bila kita tak mewujudkan tempat ataupun suasana, bukan sebenarnya tempat apa tapi suasana yang selamat untuk isteri melahirkan, ya kan, perasaannya dan untuk suami lahirkan perasaan dia kepada isteri. Selalunya kita Asian lah Asian. Bukan saya nak stereotype tapi Asian ni dia kalau mula berbual you lah, you dulu. Semua you yang salah. You tak tolong I, you tak duduk rumah, you. Yang isteri you suami, suami pun you isteri balik. Bila you je, guna perkataan you saja, dia akan timbulkan perasaan defensiveness dalam diri orang. Kita kan gitu kan manusia. Awak punya, dah dengar gitu je, belum sambung ni, baru awak punya, kita dah tahu apa lepas tu. Apa pasal lah, tak payah dengar lepas tu dah marah. Kita defensif bila gunakan perkataan you. Sebab tu dari psikologinya kalau berbincang dengan pasangan, ya kan, kalau nak bual serius lah, bual kelakar tak apa, bual gurau-gurau tak apa, tapi bual serius. Jangan guna perkataan you terus mula gitu. Mula I love you boleh, tapi jangan mula you dulu. I love sebelum itu. Jangan you dulu. Jangan you love I macam tu. Macam paksa orang, dia menyampah orang. Tapi guna perkataan I. Cakap I am hurt. I would like to say this. Saya nak cakap lah bang sikit, boleh tak? Kalau dengar gitu kan sedap sikit. Ini tidak masuk je. Ni orang tua ni dah balik. Bukan nak tolong kat rumah, balik. Kan boleh cakap bang, saya nak cakap sikit boleh bang. Abang yang tengah penat-penat mancing tadi ni, dah lah tak ada rumah sebab nak gaduh. Balik mancing tak jadi, tengah penat-penat tak jadi marah. Sama juga isteri dah penat-penat urus rumah tangga. Suami balik, awak ni kenapa ni tak siap. Aku baling kang. Sebab sekarang mengikut satu study oleh MSF, bila ditanya, dibuat kajian kenapa lebih tinggi kadar perceraian atau orang sekarang lebih sanggup bercerai, kerana, dan ni yang cakap ni adalah kaum wanita sendiri, kerana mereka merasakan hari ini wanita dia ada economic strength, dia ada financial capability. Dia kata, abang, saya kalau tak suka dengan abang, selamat tinggal abang. Saya pun kerja, saya ada duit saya sendiri. Bye-bye lah bang. Nak jaga engkau buat apa? Ya kan, dah lah aku kasih makan, minum, cuci baju, semua. Bising lagi. Baca cakap terima kasih pun. Balik jadi bos lagi. Lagi-lagi kalau dulu retire sebagai encik, habislah dia tengking kat rumah. Ya kan? Jadi, dan itu cara pemikiran sekarang. Sebab itu saya perasan, kalau dulu namanya orang dah 60 tahun tu macam, berat lah macam, sudahlah dah tua-tua ni, apa lagi, ya kan? Tapi sekarang tak. Yang 60 tahun tu saya dah penat ustaz. Ada pernah satu orang tanya saya dalam mahkamah.
Ustaz, saya nak tanya. Walaupun saya kata kalau dalam mahkamah jangan panggil saya ustaz. Dia punya decorum dia bukan ustaz tapi yang arif. Bukan saya arif sangatlah tapi decorumnya your honor. Saya cakap, dia tanya, ustaz, saya nak tanya. Saya kalau cerai dia sekarang, akhirat jumpa dia tak? Alamak. Dia menyampah sampai akhirat tak nak jumpa. Sebab dia nak cerai itu kerana dia tak nak jumpa akhirat. Saya kata, pak cik ni okey tak? Okey ni. Ya kan? Tapi kenapa? Sebab benda-benda ni kadang dah lama simpan. Sebab dulu tak ada komunikasi. Tak puas hati, duduk bincang. Ya kan? Mari kita duduk bincang. Kenapa? Apa masalah awak ni sekarang? Saya asal balik je marah. Asal marah je balik. Ya kan? Kenapa asyik marah-marah ni? Apa saya tak buat? Cuba beritahu saya. Ya kan? To listen with empathy. To understand before being understood. Untuk kita memahami dahulu sebelum kita difahami orang. Dan ini perlu daripada kedua belah pihak. Sebab itu, dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan layanilah isteri-isteri kamu itu dengan baik, ya. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kerana mungkin saja kamu ni tak suka dia dalam satu-satu sudut, tapi dia ini padanya banyak kebaikan yang lain. Ini dalam rumah tangga, kadang-kadang orang kata, alah ustaz, ini common sense lah ustaz. Tapi bila orang dah tengah marah, dah ada sesuatu kemarahan yang tak dapat dileraikan, dia tak akan dapat nampak ni secara objektif. Allah ajarkan, prinsipnya adalah fa in karihtumuhunna, seandainya kamu tak suka kepada pasangan kamu itu sesuatu daripada sikapnya, tak kiralah dia suka marah ke, dia suka ngomel ke, dia suka bising ke, dia kedekut ke, fa in karihtumuhunna fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an, mungkin saja kamu tak suka sesuatu, Allah kata, tapi padanya terdapat kebaikan yang banyak. Kita boleh pilih untuk lihat sudut kekurangan yang ada pada pasangan kita. Semua orang di sini ada kekurangan. Tak ada di antara kita yang tak ada kekurangan sebagai seorang manusia. Baik suami, baiklah isteri. Ya kan? Walaupun kita kadang-kadang satu pihak susah nak minta maaf. Ya kan? Satu pihak aja. Ada orang datang, ustaz, saya dah 25 tahun, 30 tahun kahwin ustaz. Asyik saya je minta maaf, bila dia pula nak minta maaf? Ya kan? Ada macam tu juga. Tapi saya tanya, awak dah pernah cakap tak dengan pasangannya? Dah lah, banyak kali dah cakap. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua, macam mana awak cakap dengan pasangannya? Cakap macam itulah. Macam kalau sound macam gini memang tak dengar lah orang. Ya kan? Tak dengar. Siapa yang nak dengar kalau tengah berbual macam ni, marah-marah? Tak ada. Duduk, bincang. Akhirnya yang berada di hadapan kita itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Para suami, ya kan? Para suami, Nabi SAW berpesan kepada kita, kamu ambil mereka bi amanillah atau bi amanatillah. Kamu mengambil mereka dengan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuatu yang ringan. Nikah itu disifatkan Allah dalam ayat Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha. Suatu perjanjian yang amat berat. Dia bukan sesuatu yang boleh diambil ringan. Ya kan? Mitsaqan ghalidha. Dan kita akhadtumuhunna bi amanatillah, Nabi kata, wastahlaltum furujahunna bi amanatillah. Kamu menghalalkan daripada wanita itu sesuatu yang tidak dihalalkan oleh pada siapa-siapa yang lain, kecuali untuk suaminya sahaja, juga dengan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pesan, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan menjaga dan melayani isteri kamu dan pasangan-pasangan kamu. Tu kadang-kadang kita selalu dengar ni masa khutbah nikah. Tapi masa khutbah nikah orang tengah happy-happy kan. Jadi orang tak dengar sangatlah. Orang nak sibuk ambil gambar, ambil videonya aja. Dia bila jumpa saya nanti kat depan tu baru dia nak nangis-nangis. Percayalah saya, depan saya orang gagah macam mana pun dah banyak saya nampak. Lelaki yang nampaknya badan besar, gagah, ya kan, depan saya macam-macam lah, tattoo sana sini, tak kisahlah. Yang penting nampak gagah lah.
segagah-gagah orang. Sebab saya bila orang nak melafazkan cerai, saya akan kata, pertama mari kita sama-sama beristighfar, memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala keputusan yang diambil pada hari ini tidak mengundang kemurkaan Allah. Tuan fulan bin fulan, anda kalau dah bersedia untuk melafazkan cerai, boleh lafazkan sekarang bismillah. Pada waktu itu, dan banyak selalu sering saya lihat suami-suami yang bergetar sampai nangis terisak-isak. Kerana tak nak lafazkan kalau boleh. Tapi kerana keadaan dan kerana isteri dah tak nak lagi dah, atas apa jua sebab, terpaksa berlaku perpisahan dan perceraian. Kalau dia terpaksa berlaku, qaddarallah ma syaa fa'al, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejauh mungkin kita elakkan dan berusahalah agar jangan berlaku seperti itu. Jadi pertama, komunikasi. Gunakan active listening. Jangan asyik kita nak orang pasangan kita dengar kita, tapi kita tak nak dengar pasangan kita. Kemudian pilih tempat dan suasana yang sesuai. Kalau tengah marah, ngamuk-ngamuk, janganlah pergi cakap nak bincang. Saya dah cakap dengan awak, ajaklah bincang. Kenapa tak nak bincang? Tengah marah, siapa nak bincang? Marah dululah, bincang nanti. Ya kan, marah, dah habis marah, berpisah dulu, pergi tempat lain ke, pergilah buat apa dulu. Nanti bila dah tenang-tenang sikit, baru kembali berbual dan berbincang. Ya kan? Sebab hampir setiap hari ada sahaja orang yang datang ke mahkamah juga kerana minta untuk apa? Nak rujuk. Kita ada proses intention to rujuk. Yang suami-suami yang dah terlepas malam, lepas 2 minggu lepas terlafaz cerai dan sebagainya, ya kan, dia nak rujuk semula, dia perlu datang ke mahkamah physically untuk kemudian dia registerkan niat untuk nak rujuk semula. Nanti kita akan bantu untuk percepatkan proses. Siapa saja hakim mahkamah ketika itu, hari itu akan buat keputusan sama ada jatuh ataupun tidak talak tersebut. Kalau jatuh, dan kita percepatkan urusan untuk mereka nak rujuk semula. Ya. Setiap hari, hampir setiap hari. Biasa. Ustaz, saya tak ada niat nak lafaz lah Ustaz. Memanglah, siapa ada niat nak lafaz? Kecuali dia betul-betul dah fikirlah. Tapi selalunya tengah marah-marah, aku ceraikan kau. Aku ceraikan kau talak 1. Ada sampai talak 1000. Dia punya statement, saya ceraikan isteri saya dengan talak 1000. Saya kata, banyaklah 1000. 3 je. 3 tu dah habis dah, tak boleh. Ni 1000 ni berapa banyak kali awak nak kena sudah kahwin? Tak adalah. 1000 pun jadi 3 juga. Atau 1. Tengok niat. Tengok niat masing-masing. Ini sesuatu yang perlu saya didik pada masyarakat. Tolong. Jangan jadikan lafaz talak itu sebahagian daripada vocabulary kehidupan berumah tangga kita. Saya selalu pesan dengan suami-suami seperti ini, jadikanlah dia sebagai perkataan terakhir, lepas dah fikir semua, baru sebut. Jangan lepas sangat. Itu satu. Tapi kepada wanita muslimah, saya juga pesan selalunya dalam mahkamah, saya pesan kepada wanita muslimah, jangan pula provoke suami. Kau nak jantan kan? Kau berani sangat? Ceraikan aku lah. Ceraikan aku. Jadi, orang tengah marah, kena jolok, habis lah keluar sarang lebah semua. Itu yang keluar sampai talak 1000. Lepas tu besok nangis-nangis, muka bengok-bengok datang mahkamah. Tolonglah Ustaz, tolonglah, saya nanti sayang lagi. Siapa suruh? Ya kan? Saya pernah ada seperti itu. Jadi, hati-hati dengan lafaz talak. Selalunya orang kan ambil ringan benda ni. Dia cerai, dia ingat kalau nikah dia punya grand macam nak rak. Tapi kalau cerai, senang je dia main sebut sembarang. Ya kan? Kalau nak nikah sampai bergetar-getar tangan. Takut pasal nak cakap aku terima nikahnya. Kalau nak cakap aku cerai tak ada praktis pun, lafaz saja. Besok lepas tu nanti datang, ngomel, nangis-nangis. Kalau kita kata jatuh, dia pula mengamuk. Tak ada saksi. Tak ada saksi pun jatuhlah. Kan tak ada saksi. Menjawab pula. Dan aku yang hakim ke dia yang hakim? Ya kan? Tapi tak boleh lah. Saya kat mahkamah muka saya bukan macam ni. Saya kat mahkamah muka saya serius. Orang buat kelakar ke, orang buat apa kat depan, muka saya sama je. Tak boleh muka kena straight. Ya? Dan kemudian gunakan perkataan we. Kita. Okey, kita ada masalah ni. Mari kita sama-sama cuba cari jalan keluar. Kadang-kadang bila yang sebelum itu dah lama pun tak pernah bual-bual, tapi bila dia balik bersama, dia bincang sebagai sebuah pasangan, sebuah pasukan, dia akan melembutkan hati balik.
Saya pernah satu ketika satu pasangan agak dah tua lah, dah agak berumur. Dia nak cerai. Isteri minta cerai, suami tak nak ceraikan. Jadi kita hantarlah kepada majlis hakam dan sebagainya. Akhirnya kita dapati bahawa pasal suaminya selalu memang suami yang nak jadi sarjan major je kat rumah. Semua dia je nak menang. Semua mesti ikut cakap dia je. Dia je lah, dia semua dia. Ya kan? Tak ada yang kita. Tak ada bahasa kita dalam keluarga. Ya kan? Semua dia je buat keputusan. Orang tu dah sampai umur 60 tahun dah fed up lah akak tu. Makcik dia kata, sudahlah bang, saya malas layan lah. Baru abang tu, time tu pakcik tu nangis-nangis lah. Terisak-isak macam anak 5 tahun. Ya kan? Nak tengok, kalau nak tengok orang nangis, datang ofis saya. Ya kan? Yang janggut putih-putih basah keluar. Dia bukan yang umur 5 tahun yang basah-basah. Yang janggut putih keluar basah-basah. Sebab merayu punya pasal. Jadi merayu-rayu kita pun bincang, cakap makcik bagilah peluang. Boleh tak bagi peluang? Saya dah penat lah Ustaz. Bagilah peluang, cuba. Kalau tak nanti boleh register lagi, tak apa. Mahkamah Syariah tak tutup. Ya kan? Balik dulu, cuba. Boleh tak? Suami dia sumpah. Saya kata, pakcik jangan sembarang-sembarang sumpah. Nanti kena makan sumpah. Kalau sumpah maknanya betul-betul, bukan sumpah dengan nama Allah lagi. Bukan sumpah main-main. Ya kan? Jadi, balik. Alhamdulillah, tak jadi. Bila dia dah sanggup gunakan perkataan kita. Kita baliklah, kita sama-sama, kita kan dah tua ni, marilah kita sama-sama. Kita. Perkataan kita. Dan terakhir, tolonglah. Kalau perlu bantuan, dapatkan bantuan profesional, silakan. Tak semestinya kita yang lebih berumur ni, kita tahu semua. Kita dah tahu banyak benda, tidak dinafikan. Tapi orang yang pakar tu, dia boleh bantu kita cuba perkukuhkan semula jarak-jarak atau jurang-jurang yang ada di antara kita dan pasangan. Kalau kita dua asyik tak boleh bual, maknanya perlu ada orang ketiga yang neutral, profesional, bukan orang ketiga yang cari orang lain. Nanti lain pula orang ketiga. Orang ketiga yang boleh bantu untuk menyatukan. Jangan seganlah muslimin muslimat. Kalau pernikahan anda itu amat penting buat anda, jangan malu minta bantuan. Jangan malu minta sokongan daripada kaunselor dan sebagainya, tak kira umur kita. Ya? Dan terakhir, kemampuan sebagai pasangan untuk memaafkan pasangan satu lagi. Kita bulan Ramadan sebagai penutup, bulan Ramadan ini kita minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakanlah supaya kita juga kalau dapat memaafkan kesilapan dan kesalahan pasangan. Sebab selagi kita tak boleh lupa cerita 20 tahun lepas, punya cerita yang dia masa muda-muda nakal dengan siapa, dia akan makan jiwa kita dan dia akan hakis kasih sayang tu akan habis. Itu yang nanti bila umur 60 tahun lebih tu dah tak ada apa tinggal lah. Sebab dibiarkan terhakis. Tidak dibina semula kerana tidak dimaafkan. Jadi kalau kita nak dia lakukan sesuatu untuk kita dapat maafkan, beritahulah. Untuk saya nak maafkan awak, saya perlu awak buat ni dan ni. Awak ikut saya mana je saya pergi. Apa saya suruh buat. Ya kan, contoh saja. Kalau abang tu sanggup, silakan. Ya kan? Kalau tidak, doalah pada Allah minta jalan keluar yang terbaik. Pokoknya muslimin muslimat, pernikahan adalah sesuatu yang amat berharga. Kita kadang terlupa bila dah gaduh lama sangat. Kita lupa kita pernah dulu bahagia bersama. Kita pernah gembira bersama. Kita pernah sama-sama merasakan cinta kasih sayang. Ingat semula masa-masa yang lalu. Kita selalu lupa masa-masa bahagia kita. Yang kita ingat masa-masa tak bahagia kita. Kita fikirkan kalau kita menyampah macam mana dengan suami ke dengan isteri ke, fikir semula. Ni kan mengok-mengok ni pun dia sayang juga, aku tahu aku makan apa, bawa beli jalan, ya kan, besarkan anak-anak bersama dan sebagainya. Kenangkan semula perjalanan anda bersama sebagai suami dan isteri. Sebab akhirnya ya kan, yang bina keluarga tu kita berdua. Orang lain mungkin bantu-bantu sikit, tapi akhirnya kita berdua yang bina keluarga ini. Takkan kita nak biarkan keluarga ni hancur, ya kan? Jadi mudah-mudahan bulan-bulan Ramadan ini kita bangunkan sifat pemaaf kita. Kita memaafkan semua orang, khususnya pasangan-pasangan kita yang mungkin kita pernah yang mereka pernah melakukan kesilapan pada kita, dan mudah-mudahan dengan demikian mudah untuk kita kemudian menjadi seorang, bila kita dah mula memaafkan, barulah mudah untuk kita mula berkasih sayang semula, mendapatkan cinta di antara pasangan, dan mudah-mudahan dengan demikian
teruslah harmoni dan kekal aman sehinggalah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberkati keluarga kita. Allah memelihara keharmonian, sakinah dan mawaddah dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan di antara kita dan pasangan. Allah menimbulkan perasaan intimasi di antara kita dan pasangan. Allah memberikan jalan keluar kepada setiap yang sedang menghadapi ujian. Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang mempunyai permasalahan. Allah membantu pasangan yang sedang pada waktu ini diuji Allah Subhanahu wa taala dengan konflik dalam rumah tangga, dengan diberikan jalan keluar dan huraian yang meleraikan mereka dan juga meleraikan pertengkaran mereka. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita dan hati pasangan kita agar sama saling kasih mengasihi, saling jaga menjaga, hormat menghormati, santun menyantuni, sehinggalah kita sama-sama dapat masuk melangkah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama anak-anak kita, bersama dengan cucu-cucu kita, dan mudah-mudahan kita disatukan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita dalam syurganya yang abadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.